Jabatan Imigresen telah membatalkan pasport antarabangsa menantu Muhyiddin Yassin. Apa nama dia? Mamak Dalan ke apa kah? Kan? Datuk Seri, pangkat dah Datuk Seri tu. Kan? Malulah. Kan? Saya bukan nak menyentuh dia tak, tapi saya nak beritahu lah. Apabila kita tanpa pasport, kita diibaratkan pendatang tanpa izin ke negara orang. Kan, bila masa saja boleh ditangkap, kecuali kalau pemimpin sana tu baik dengan dia. Kan. Tapi bagi saya lah, baliklah Malaysia. Hadapi pendakwaan. Kalau kamu tak buat, kamu hadapi pendakwaan. Kalau kamu tak pecah manah, kamu hadapi pendakwaan. Senang. Senang je. Kan. Pulangkan kembali berapa yang kamu ambil. Itu aja. Kalau kamu benar, kamu tidak salah. Kan? Hadapi pendakwaan. Ini bercakap kuat-kuat di surat khabar, saya tak salah. Hadapi pendakwaan. Tapi kenapa harus lari? Bawa anak isteri lari. Kan? Ini saya nak bagi pendapat saya lah. Umumlah. Saya tak kira siapa. Baik daripada UMNO ke, daripada PKR ke, daripada DAP ke, JRS ke, GPS ke, MIC ke, MCA ke, Amanah ke, parti gerakan, parti politik yang ada di Malaysia termasuklah PAS. Tolonglah. Buanglah rasa-rasa nak sakau duit kerajaan ni. Melalui projek-projek ni. Kan? Tak payahlah kita teruskan. Jadi pendapatan tu haram. Sebenarnya bagi orang Islam ni. Yang bersekongkol, yang bersebat tu, semua kamu dapat tu haram. Tak layak kamu bagi makan anak isteri kamu. Kan? Biarlah kamu 30 kali pergi umrah pun. Kan? Dosa tu tidak terhapus. Nak pula yang dah tua-tua ni. Kan? Ni terpaksa saya luahkan sebab apa? Saya kesian. Bila dah mencungap besok, baru kita terbayang apa yang kita buat. Kan? Ya. Banyak lagi rakyat-rakyat yang sengsara di bawah ni. Tapi mereka melakukan pecah amanah tanpa memikirkan hak rakyat. Minta maaf cakaplah. Baik ada yang kerajaan sekarang ni pun. Kalau ada panggil sedemikian, tolonglah ubah. Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Naim, di Jabatan Hukum Islam, tolong nasihat. Kan? Kuasa tak kekal lama. Kekayaan tak kekal lama. Yang kekal menghadapi kematian. Itu kekal. Tetap ada. Kan? Tapi adakah kita sudah bersedia dengan apa yang kita ada? Follow my TikTok, like, comment and share.